Sebab tak semua orang bekerja dengan cara kita fikir. Suruh pergi perang, suruh pergi perang, suruh pergi perang kan. Tak semua orang berfikir dengan cara kita berfikir. Dan cuma kita nak faham cara orang bekerja untuk menghargainya. Dan saya fikir kata ceasefire ni, saya fikir kalau United Nations Security Council ni usul, lulus. Selama ni orang maki kerana banyak negara-negara Arab berbaik dengan Amerika atas tuduhan menyembah Amerika. Berhalakan Amerika. Kita kena berfikir realistik dalam konteks ni. Kerana Amerika adalah negara yang titik lemah dia hanya ada kepada politik je. Jadi kita tak boleh perang dengan dia. Dan daripada titik lemah politik tu, dia masih lagi ada pengaruh Israel. Sekarang datang titik lemah geoekonomi. Dia tidak lagi boleh membangunkan ekonomi dia kerana dia kekurangan modal. Berbanding dengan saingan dia China. Maka dia mengharapkan modal datang daripada negara kaya minyak, daripada Arab. Kerana dunia ni ada 3 kerangka sekarang. Satu kerangka adalah negara yang ada teknologi AI dan negara yang ada dan tak ada modal. Ini Amerika. Negara yang ada teknologi AI dan negara yang ada modal. Ini China. Dan negara yang ada banyak wang yang sedang menujukan hala baru pelaburan mereka. Iaitu negara-negara Arab kaya minyak. Maka akhirnya Amerika nak mengimbangi kuasa China yang telah mempunyai negara modal sendiri, yang saya bincangkan semalam, dan China mempunyai negara teknologi AI dia sendiri. Amerika ada masalah minus di situ. Dia ada AI tapi dia tak ada kewangan. Maka saat inilah titik lemah yang dikesan tentang Amerika adalah kita masuk ke dalam geoekonomi untuk mendapatkan keuntungan geopolitik. Maka Arab jual kepada Amerika pelaburan. Amerika kena jual pelindungan dia kepada Gaza dalam rundingan ini untuk membolehkan dia mendapat. Ini kita panggil kesan yang ada sekarang kerana Amerika tak ada pilihan. Dia bukan negara yang baik. Dia tak ada pilihannya. Dia bukan negara yang baik. Tapi kadang-kadang kita berunding. Dalam kita berniaga, kita buat apa-apa pun, bukan semua perkara kita berunding kerana syarikat itu baik atau syarikat itu. Dalam perniagaan adalah melihat penyesuaian perundingan berdasarkan kepada perniagaan yang diperlukan. Jadi oleh kerana perniagaan yang diperlukan oleh negara Arab adalah kebaikan kepada Gaza dan kebaikan kepada Syria. Perniagaan yang diperlukan oleh Amerika adalah terpaksa mendapatkan wang daripada negara Arab untuk tidak tertinggal dengan luasnya empire AI dan luasnya kuasa modal yang ada kepada China. Jadi dia berlaku bukanlah kerana Amerika baik. Dalam dunia ni, kalau tuan-tuan selalu tanya kat saya, sebab tu saya tak ada jawab. Kita boleh percaya ke Amerika ni? Saya nak jawab percaya ni jadi payahlah. Kita fikir pada fakta dia. Sama ada tidak mempercayai atau mempercayai. Realiti dia, Amerika tiada pilihan. Amerika tiada pilihan. Untuk mendapatkan modal tunai yang besar bagi mengimbangi ledakan, satu adalah EV yang dia dah kalah dalam industri kejuruteraan yang China dah kawal. Yang kedua AI. Yang mana AI China ada kepakaran dan China ada modal. Maka akhirnya dia datang mencari kita dalam perniagaan. Jadi rundingan itu sama saja seperti mana kita bincang sekarang. Ketika Arab minta dulu penyelesaian Gaza, dia masih berharap hubungan dia dengan pelobi Israel yang ada di Amerika. Kerana syarikat-syarikat pelobi ini adalah syarikat-syarikat yang menguasai kewangan Amerika, ekonomi Amerika. Tapi syarikat-syarikat pro-Israel ini tiada lagi mempunyai dana untuk melabur dalam AI kerana dana mereka telah statik dalam sektor perbankan. Dana mereka telah statik dalam sektor persenjataan. Dana mereka telah statik dalam sektor insurans. Dana mereka telah statik dalam sektor-sektor yang dah ada lah. AI ni sektor baru. Syarikat-syarikat ni tidak mempunyai tunai baru. Kerana tunai yang ada ni telah berada dalam industri yang telah mereka kuasai selama 40-50 tahun yang lalu. AI ni industri baru. Dan dia memerlukan tunai yang besar. Bila tunai yang besar, China ni negara kredit. Dia baru, negara baru. China tak berlumba dalam penguasaan teknologi aero angkasa. China tak berlumba dalam teknologi senjata. China tak berlumba dalam teknologi bank. Dia perkhidmatan bank. China tak berlumba dalam semua yang Amerika kuasai. Berarti modal yang China miliki adalah modal yang besar untuk perkara yang baru. Dan perkara baru ni pula besar yang bolehkan menjadikan Amerika tertinggal. Kerana kerandaan ekonomi dia telah bergerak dengan membawa beban yang ada. Iaitu beban kawalan dia ke atas sektor perbankan, beban kawalan dia ke atas sektor insurans, beban kawalan dia ke atas sektor persenjataan, beban kawalan dia macam-macam lah. Maka ini menjadikan dia berada dalam titik tersepit. Bila dia berada dalam titik tersepit inilah yang mengubah geopolitik di Asia Barat. Di mana wang boleh menentukan polisi Amerika. Maka wang inilah yang diumpan oleh negara Arab. Kerana negara Arab pula nakkan keamanan di sebelah Asia Barat. Satu di atas semangat Islamnya, satu untuk kestabilan Asia Barat itu sendiri. Saya tak kata Arab Saudi baik. Dalam kes ni pula Arab Saudi kata kalau dia nak venture yang terbaik sekarang, venture ni menguntungkan dia. Satu, Asia Barat bebas daripada cengkaman Israel yang juga menggugat negara-negara Islam yang lain. Terutama the Greater Israel. Dan cara dia adalah membeli komitmen Amerika ketika nilai syarikat-syarikat pro-Israel telah mulai merosot. Dan kemudian nilai baru meningkat.
Ketika Arab Saudi juga sedang berfikir, duit minyak dia tak akan boleh bertahan lama kerana dia memerlukan satu teknologi baru. Dia nak masuk dalam kenderaan, dia dah ketinggalan jauh. Kenderaan ni dia nak masuk apa lagi? Daripada minyak sampai EV. Dunia kenderaan dah gone. Dikuasai oleh negara pemain utama. Dia nak masuk dalam sektor apa? Jadi apabila negara-negara kaya minyak ini melihat bahagian yang paling tepat untuk mereka melabur adalah AI, maka berlakulah titik pompong. Amerika ada AI, tak ada modal. China ada AI, ada modal. Kemudian Amerika pula, kalau dia tak dapatkan negara Arab sebagai kawan, dia akan dihimpit oleh China dalam ekonomi masa depan AI ataupun ekonomi EV. Ini menjadikan yang saya kata tadi, bukan dia soal Amerika ni boleh percaya ke, Arab ni baik ke. Kita tak cerita tentang baik jahat orang sebab ini bukan soal kita bercerita tentang akhlak. Dia tak ada geo-akhlak. Kita bercakap tentang geoekonomi yang mempengaruhi geopolitik dan geopolitik yang dipengaruhi oleh geoekonomi. Jadi bila selalu tuan-tuan tanya kan, boleh percaya ke tidak, saya susah nak jawab. Arab ni baik ke tidak, saya susah nak jawab sebab dia tak ada geo-akhlak. Dunia belum ajar lagi tentang geo-akhlak, iaitu bagaimana mempelajari tentang sifat. Yang dia ada adalah akhlak manusia ni, perangai manusia ditentukan oleh 3 perkara je. Geososial, iaitu masyarakatnya, geopolitik, iaitu kepentingan untuk penguasaannya, dan geoekonomi, apa yang dipanggil sebagai kepentingan untuk ekonomi. Jadi ini yang merubah. Yang mana tuan-tuan selalu tanya saya, perjanjian ni boleh percaya ke tidak? Saya kata kalau Amerika langgar perjanjian ni, dia akan menjadi negara pariah. Amerika akan jadi negara pariah dalam AI. Di mana AI ni kalau negara Arab pergi pula bekerja dengan China, China akan dapat 2 kelebihan. Dia ada teknologi dan dia ada 2 dana. Satu dana datang daripada pelaburan negara Arab, satu dana domestik. Kerana rakyat dia adalah rakyat yang menyimpan. Rakyat Amerika adalah rakyat yang berhutang. Dan China pun tak nak pergi kepada, Arab pun tak nak pergi pada China. Kerana kuasa modal dia dengan kuasa modal yang besar menjadikan pembagian keuntungan dia lebih kecil. Dia fikir rugi. Kalau pergi ke China, dia akan ditelan. Kerana China adalah naga yang ada dua-dua. Dia ada mulut yang besar dan dia ada api. Dia ada teknologi dan dia ada modal. Kenapa pergi bekerja dengan orang modal yang besar? Maka negara Arab ada kecenderungan pergi ke Amerika lah yang terbaik. Tapi nak pergi mestilah minta give and take. Jadi kalau tuan-tuan tanya dekat saya baik jahat boleh percaya ke tidak, saya tak akan boleh jawab. Kecuali saya didik tuan-tuan dan bukan didik, saya hari-hari jelaskan pada tuan-tuan, inilah duduk perkara dia. Inilah duduk perkara dia. Kerana dunia tidak digerakkan oleh hubungan silaturahim. Dunia tak digerakkan oleh hubungan ukhuwah. Dunia digerakkan oleh apa yang mesti kita faham, keperluan negara-negara tertentu berdasarkan 3 prinsip ni. Okey? Jadi kalau tuan-tuan kata faham kenapa Amerika berubah dan kenapa Arab berubah, dia bukanlah tentang soal dan baik. Tentang hal-hal fakta yang berada di belakang ekonomi dan hal fakta yang berada di belakang geopolitik telah mempengaruhi semua benda yang sedang kita pelajari, apa yang dipanggil sebagai perubahan mendadak dalam tempoh 100 hari. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan. Itulah. Jadi tuan-tuan memfahamkan kenapa saya selalu jawab dekat tuan-tuan kata, saya tak nak jawab boleh percaya atau tidak. Sebab tu kita kalau buat rundingan, kita ada kertas perjanjian. Kita pergi bank kan. Kita ada kertas perjanjian, dalam perjanjian tu ada exit, ada clause. Tuan-tuan nak beli rumah, ada perjanjian, ada exit, ada clause. Sekarang ni kawan sama kawan pinjam duit pun ada perjanjian. Tak apalah, aku percaya kau, kita kawan baik, tapi 100,000 banyak sangat. Jom kita pergi dekat Pesuruh Jaya Sumpah. Kita pergi Pesuruh Jaya Sumpah. Kita telah meminjamkan wang 100,000 pada kawan kita, di mana proses dia membayar ada sekian. Kalau dia tak boleh bayar, cagaran dia adalah grant. Grant rumah dia adalah bernilai 180,000. Kalau dia tak mampu bayar, rumah ni akan ditarifkan pada 140,000. Kita tambah 40,000, kita ambil rumah dia. Jadi begitu perjanjiannya. Jadi besok sampai 100,000 dia tak boleh bayar, kita pun tak boleh ambil rumah dia begitu saja. Atas 100,000 kita kena bayar 40,000 lagi. Sebagai tanda pinjaman yang dia tak boleh bayar ditambah dengan 40,000 nilai turun pasar kerana ini adalah berasaskan hutang, maka kita ambil rumah dia. Maka itu dipanggil perjanjian. Nikah pada surat perjanjian. Maka perjanjian ni adalah perkara yang kemudian yang saya sebut, kata kalau tuan-tuan tak boleh percaya, saya pun tak tahu selama sekarang ni pun ada saja orang melanggar perjanjian. Tapi inilah had-had yang kita menjadi manusia yang boleh kita bincangkan. Kalau tuan-tuan tanya Amerika boleh percaya atau tidak, saya kata tidak. Kita lihatlah fakta-fakta ni. Dan fakta-fakta ni adalah fakta-fakta yang boleh kita analisis sebagai untuk sekarang wajar dipercayai. Tapi kalau dia nak langgar juga, apa boleh buat? Dunia pernah berperang sampai perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga je belum. Jadi berarti ada had-had dalam had yang kita berbincang tentang perkataan percaya ni. Okey, dia ada had. Boleh percaya ke, baik ke, saya tak boleh nak cerita sebab baik ni nak diukur dengan apa?
percaya nak diukur dengan apa? Hari-hari saya stream dengan tuan-tuan, saya kata atas apa yang kita sedang kata kita boleh percaya. Ini fakta dia. Atas apa yang kita kata Gaza ni boleh selesai. Ini fakta dia. Atas apa yang tuan-tuan kata negara Arab buruk, saya jelaskan ini fakta dia. Atas apa tuan-tuan tuduh Mesir dan negara rasuah, saya jawab ini fakta dia. Sebab kita tak boleh mengukur sesuatu berdasarkan syak dan wasangka. Sebab baik jahat ni kadang-kadang atas syak atau wasangka. Kalau nak dapatkan satu yang baik, tanyalah kawan. Nak dapatkan satu yang buruk, tanyalah musuh. Susahlah kita nak bayang. Bagi pembenci negara Arab kerana perbezaan mazhab, sampai bila lah dia akan maki Arab Saudi ni kerana marah dia pada Wahabi. Walaupun Arab Saudi bertindak atas satu perkara, faktanya ke atas Gaza. Bagi negara yang bencikan Iran, hari-hari lah dia pantai di atas kebencian atas Syiah. Walaupun kita berbincang, faktanya di atas sokongan Iran bagi masa depan Gaza. Kita tak boleh nak beza sebab syak dan persepsi ni tak boleh kita bawa dalam bincang sebab nanti kita akan sakit kepala. Nak cerita fakta pun tak boleh. Dia kata, itu pula ayat dia yang paling last sekali, Iran itu adalah negara yang sesat. Syiah itu telah difatwakan sesat. Kenapa Haji menyokong Iran dalam hal Gaza? Susahlah saya menyokongnya bukan pada fatwa dia sesat. Saya menyokong adalah dasar dia melancarkan serangan dan serangan dia menimbulkan tekanan kepada Israel dan amaran yang besar kepada Israel, dia masih boleh diperangi. Oh, dia tak, terus saya jadi Syiah. Jadi susahlah tuan-tuan. Sebab tu saya jelaskan kata kenapa jadi rumit dalam perbincangan kita adalah kita nak meletakkan persepsi dan juga kita nak meletakkan fakta. Berarti saya menganggap Syiah adalah sesat. Saya menyokong Iran adalah konteks kenegaraan Iran yang melancarkan serangan tentera ke atas Gaza bagi membuktikan, ke atas Israel bagi membuktikan bahawa Israel adalah negara yang masih akan ada orang berperang dengan dia. Saya tahu saya bertentangan pandangan, saya tak akan jadi Hezbollah kerana Hezbollah adalah Syiah. Tapi saya menyokong Hezbollah adalah kerana serangan Hezbollah dari segi prinsip keteteraannya membantu saudara Sunni kita di Gaza. Jadi dia ada beza dia. Cara melihat sesuatu keadaan tu. Kalau kita duk kata apa saja Iran buat adalah wayang kerana dia Syiah. Besok orang kita pula, orang tu cakap je, apa saja yang kita buat adalah wayang kerana syak tu. Kerana benci di atas syak tu. Satu hari ni adalah genap sebulan ceasefire di Gaza. Saya update tuan-tuan. Hari ni adalah sebulan ceasefire di Gaza. Dengan 30 hari proses yang kita boleh lihat sedikit baik, walaupun perlu lebih banyak diperbaiki, dan kita akan update tentang perkara terbaru mengenai kenyataan Amerika semalam mengenai terak bantuan. Apapun saya jelaskan, hari ini 30 hari total mereka yang syahid dalam tempoh ceasefire, iaitu terbunuh ketika ceasefire berlaku. Dia tak termasuk jumlah mayat yang ditemui dalam runtuhan yang syahid sebelum ceasefire. Ada 140 kematian dan rakyat Palestin telah, kanak-kanak Palestin dah balik ke sekolah. Universiti telah dibuka semula. Cuma kita masih ada masalah adalah tentang terak bantuan yang masuk pada kadar yang rendah. Bagaimana fasa 1 ceasefire belum selesai kerana Hamas masih lagi berusaha untuk mendapatkan 5 mayat tahanan Israel yang belum diserahkan. Ini daripada perjanjian Israel berundur ke garis 53 darjah tu. Sepatutnya dalam tempoh 6 hari Hamas mesti memulangkan 20 tahanan hidup dan 28 mayat tentera tahanan Israel. Tapi Hamas setakat ni berjaya menyerahkan pada hari pertama 20 yang hidup dan secara berperingkat-peringkat telah menyerahkan 23 plus 1. Plus 1 ni adalah mayat daripada 2014 yang Hamas serahkan sebagai ehsan, yang tak berada dalam perjanjian tapi Hamas serahkan sebagai ehsan. Sebagai tanda terima kasih kepada Amerika Syarikat yang menghalang Israel melancarkan serangan ke atas terowong. Sebagai tanda terima kasih kepada Amerika Syarikat yang menghalang Israel daripada melancarkan serangan ke atas terowong. Israel minta izin pada Amerika pada hari Khamis lepas untuk melancarkan serangan pada terowong yang mereka percaya ada 200 pejuang Hamas daripada terowong yang daripada Gaza City sampai ke Khan Yunis. Jadi oleh kerana Amerika membatalkannya dan Hamas mengambil langkah berdiplomasi dengan memulangkan satu mayat yang ditanam pada 2014 yang tak berada dalam senarai pertukaran, Hamas serahkan juga. Ini saya fikir adalah budi pekerti dan ihsan yang sangat tinggi dalam usaha Hamas yang bersungguh-sungguh untuk memastikan ceasefire ini berjalan dengan baik. Jangkaan ceasefire ni akan jangkaan
usul di United Nations Security Council untuk mengabsahkan ceasefire ni sebagai resolusi PBB akan dibentangkan pada hari Rabu ni di PBB, berarti jatuh pada hari Khamis pagi di Malaysia. Dan kita jangka keputusannya kemungkinan besar kita akan dapat pada sekitar pukul 3 pagi Khamis tu. Rabu nak masuk Khamis 3 pagi tu. Dan usul ni masih lagi kita harap adalah usul yang hingga sekarang tak pernah diperbahaskan sama ada dipindah atau tidak, adalah usul yang dibentangkan oleh usul yang disediakan oleh Perancis dengan kerjasama United Kingdom dan dipantau oleh Amerika. Usul ini telah pun diserahkan pada minggu lalu pada 15 negara United Nations Security Council, di mana Denmark, Greece, Pakistan, Panama, Somalia, negara baru yang dilantik bagi penggal 2025-2027 akan bersama dengan negara Algeria dan kemudian 5 negara kuasa veto untuk mengundi. Dan kita jangka bahawa sama seperti undi minggu lalu untuk membebaskan Ahmad Asharak dan juga seorang menteri kabinetnya daripada senarai pengganas dan semua sekatan ke atas Syria ditarik balik, di mana usul ini disokong oleh 14 negara. Dengan usul ini dibentangkan sendiri oleh Amerika Syarikat dan China berkecuali. Dan lebih mengejutkan, usul yang disediakan oleh Perancis bagi penyelesaian ceasefire kepada kepada resolusi UNSC ni, Amerika akan bentangkan. Okey, Amerika yang akan bentangkan. Berarti kita harap pada hari Rabu apabila Amerika membentangkan usul ni, dia ada melengkapi 5 perkara yang telah pun diputuskan, tidak diubah, ataupun kalau ada pindahan-pindahan minima. Ini hari ini kita akan cerita tentang ada kemungkinan pindahan minima yang mana Israel tak bersetuju tentang garis Philadelphia tu, tapi satu persepahaman telah pun dicapai, di mana semalam Amerika mengeluarkan kenyataan. Tuan-tuan slow dan tuan-tuan fokus je pada apa yang saya nak cerita ni, supaya nanti yang belakang dia tak komen benda yang bukan-bukan. Dan kalau saudara rasa macam memenatkan untuk saudara dengar, saudara keluarlah, because saya tak akan membentangkan perkara yang bersifat pro ataupun anti. Saya bagi fakta dulu pada tuan-tuan, nanti barulah kita discuss. Okey, pertama, Amerika sendiri akan bentangkan usul ni. Saya tak mengejutkan, kerana usul ini walaupun dimandatkan oleh Amerika Syarikat untuk dibawa oleh sekutu di United Kingdom sebagai negara pembawa usul, dan juga Perancis sebagai negara penyokong usul, tapi pada minit akhir Amerika memaklumkan bahawa mereka sendiri akan membentangkan usul ini. Ini sesuai lah dengan cita-cita Trump bahawa ini adalah projek perdamaian yang dia nak taja, maka Amerika akan membawanya. Permasalahan yang paling baru adalah timbul dalam usul ini adalah hari ini jumlah truk yang akan masuk melalui sempadan Rafah akan dikawal oleh CENTCOM, iaitu Amerika Syarikat, yang akan mengeluarkan arahan penjumlahan truk yang dibenarkan masuk. Dan ini sangat mengecewakan Israel kerana satu lagi keputusan di mana Amerika telah pun berunding dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, terutama agensi yang terlibat dalam membawa masuk makanan, itu World Food Program, yang membawa masuk bekalan kesihatan, WHO, yang mengendalikan projek pada kanak-kanak, UNICEF, yang mengendalikan bantuan di kamp-kamp Palestin, UNRWA. Setelah berunding, Amerika mengatakan sekarang mulai hari ini keputusan untuk membenarkan jumlah truk yang masuk daripada sempadan Rafah diputuskan oleh Amerika, tidak oleh Israel. Tapi pada masa yang sama, untuk menjelaskan tuan-tuan, Israel tidak menyatakan mereka akan berundur daripada sempadan ini. Berarti akan ada satu lagi perubahan, yang mana dalam dokumentasi asal di bawah perkara teknikal yang besar ni, pintu sempadan di sebelah Mesir akan Mesir kawal sepenuhnya. Pintu sempadan untuk masuk ke dalam wilayah Gaza akan diserahkan kepada Kesatuan Eropah. Tapi setakat hari ni, sebelum usul dibentangkan, ambil faham dulu usul. Kalau mengikut perkara yang selalu saya brief tuan-tuan, siapa yang baru masuk tuan-tuan dengar je. Dan tuan-tuan takkan faham kerana kita dah bincang usul ni panjang 2 minggu. Jadi usul ni kalau mengikut kenyataan asal, pintu sempadan ni akan dijaga oleh Perancis, oleh Kesatuan Eropah, tapi wakilnya adalah Perancis, Jerman, Itali dan juga United Kingdom. Ini asal di sebelah sempadan Gaza, itu menjaga kepentingan kawasan Gaza. Manakala Mesir kekal menjaga kepentingan pintu Mesir. Menjadi masalahnya sekarang ni, Mesir tak boleh lepaskan truk bantuan masuk kalau tiada kebenaran daripada tentera Israel yang menjaga pintu sempadan. Sekarang kita tak jelas siapa yang akan jaga pintu sempadan, tetapi untuk sementara sebelum usul ini dibentangkan, Amerika telah mengeluarkan arahan bahawa kebenaran untuk penjumlahan truk bantuan masuk setiap hari adalah di bawah kuasa Amerika. Kerana Amerika tak berpuas hati di atas protes yang dikeluarkan oleh agensi PBB dengan mengatakan dah sebulan kurang daripada 100 truk dimasukkan sehari, dan ini menjejaskan keperluan rakyat Palestin yang memerlukan 600 truk sehari bantuan. Jadi malam nanti kita akan lihat keputusan penuh daripada Rumah Putih, sama ada jumlah ini diumumkan hari ini berapa yang dibenarkan masuk.
Tapi dia masih lagi apa yang dipanggil usul teknikal yang kecil yang tidak meminda 5 perkara utama yang akan dijadikan asas kepada resolusi pembentukan semula Gaza ataupun resolusi pembangunan semula Gaza. Yang mana satu adalah kekal bahawa 6 tentera yang akan dimandatkan di bawah PBB akan masuk dan kemudian mengendalikan Gaza. Ini adalah tentera yang datang daripada Mesir, Turki, Qatar selaku 3 negara perunding, manakala Indonesia, Pakistan dan juga UAE akan menjadi negara yang menyumbang penjumlahan tentera bagi membantu bahagian 2, iaitu pembentukan kerajaan apa yang dipanggil sebagai Board of Governance. Sebuah kerajaan bebas daripada tentera dan bebas daripada Hamas dan Fatah yang akan mengendalikan pembentukan semula Gaza dan diberi mandat 2 tahun sekali untuk diperbarui. Board of Governance ini adalah daripada kalangan orang Palestin yang mahir tentang pentadbiran, iaitu akan diketuai oleh tokoh yang telah lama kita bincangkan, iaitu ada 2 nama, Muhammad Satih dan juga Muhammad Mustafa. Telah disahkan bahawa Muhammad Mustafa akan dilantik sebagai ketua Board of Governance dan dia akan berkuasa untuk mengumumkan 14 lagi kumpulan teknorat. Dia akan mentadbir Gaza dalam projek yang dijangka akan berpanjangan dalam tempoh 5 ke 10 tahun bagi fasa pertama membangunkan semula Gaza dengan bajet yang disediakan oleh PBB, kira-kira 70 bilion USD. Dan sumbangan ini akan datang daripada negara-negara yang telah memberi jaminan melalui persidangan Liga Negara-Negara Arab pada 2024, di mana pledge daripada negara Islam, sumbangan daripada negara Islam ada sekitar 63 bilion ringgit, di mana negara penyumbang utama di dalam jaminan daripada persidangan Liga Negara-Negara Arab yang diatur oleh Mesir ini, Saudi, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Oman dan Iraq akan menjadi negara penyumbang. Kemudian dibantu oleh Turki dan beberapa negara Eropah. Dana ini adalah mencapai 70 bilion ringgit. Dan persetujuan daripada draft yang dibentangkan oleh Perancis, dana ini tidak ditadbir oleh PBB kerana rumitnya untuk mengeluarkan dana ini kalau dia menggunakan SOP ataupun birokrasi PBB, maka dana ini akan ditadbir oleh Bank Dunia. Dan Bank Dunia akan menyerahkan urusan pentadbiran, pengeluaran tender dan segala macam adalah kepada Turki dan kemudian diserahkan kepada Board of Governance yang ditadbir oleh Muhammad Satih, Muhammad Mustafa. Dan Muhammad Mustafa bertanggungjawab untuk melaporkan semula progres pembiayaan kewangan dan progres pembangunan dalam Gaza pada setiap 60 hari ke 90 hari bagi tempoh 2 tahun dia dilantik dalam projek yang memakan masa 10 tahun. Ini saya jelaskan untuk tuan-tuan faham dari segi angka fakta dia. Jadi saya jelaskan. Dengan bahagian fasa ini juga akan timbul beberapa perkara mengenai pintu sempadan. Kerana sekiranya pintu sempadan ini tidak dibuka sepenuhnya untuk kawalan EU, kita bimbang kerana satu-satunya jalan untuk membawa masuk makanan, peralatan pembangunan dan segala macam yang sangat complicated, termasuk alat-alat, termasuk keperluan membina semula Gaza ni, perlukan pintu Rafah. Dan kita tahu sekiranya Amerika tidak berkeras untuk mengeluarkan Israel daripada mengendalikan pintu Rafah dan menyerahkan pintu Rafah sepenuhnya kepada Kesatuan Eropah dengan diwakili oleh 4 pasukan pentadbir tentera tadi, iaitu Perancis, Jerman, United Kingdom dan juga Itali. Dia akan rumit kerana proses ini memerlukan pintu sempadan dibuka seluas-luasnya, kerana satu adalah makanan, yang kedua adalah barangan pembangunan, yang ketiga adalah barangan kesihatan, yang keempat adalah akses pada pendidikan, yang menjadi 4 teras utama dalam biaya 70 bilion yang 70 bilion USD untuk membangunkan semula Gaza. Satu. Kesemua gambaran ini kita akan dapat jelas bila undian dibuat. Draft undian ni kita tengok sampai sekarang, kita lihat tiada bantahan terhadap draft undian ni dibuat secara terbuka. Hamas tak bantah secara terbuka, Mesir tak bantah secara terbuka, Turki tak bantah secara terbuka dan Qatar tak bantah secara terbuka. Ini adalah 4 negara yang berada dalam kumpulan rundingan yang nak memindahkan perjanjian ceasefire kepada resolusi PBB kerana perjanjian ni rapuh. Oleh kerana perjanjian ini rapuh, kalau ada pihak langgar, dia akan menjadi lemah. Maka untuk mengukuhkan perjanjian ini supaya menjadi satu resolusi, dia hendaklah dibentangkan di United Nations Security Council atau Majlis Keselamatan supaya resolusi ini boleh menjadikan draft ini, boleh menjadikan usul ini harus dipegang. Siapa-siapa yang melanggarkan usul ini boleh mengenakan tindakan antarabangsa. Jika Israel melanggar usul ini, bahawa satu lagi usul boleh dibawa untuk mengenakan sekatan hukuman kepada Israel, sesuai dengan apa yang sentiasa dilaksanakan oleh PBB bagi setiap kali deklarasi usul dikeluarkan. Okay, tuan-tuan dah faham bahawa bahagian yang rumit sekarang ini adalah kedudukan pintu sempadan Rafah, di mana kita berharap dalam usul ni kekal pintu sempadan Rafah tak dikawal oleh Israel. Tak dikawal oleh Israel. Dan kita harap kenyataan Amerika semalam, dia mengambil alih keputusan berapa banyak terak yang akan masuk ke dalam pintu Gaza adalah keputusan sementara kerana usul ini hanya akan dilaksanakan
pada 1 Januari 2026. Jadi bila saja keputusan USO dibuat untuk membolehkan negara-negara yang terlibat mempersiapkan pasukan tentera, nak mempersiapkan pasukan pembangunan, kemudian Muhammad Mustafa akan mengumumkan kabinet penuh, dia kita sebut kabinet, Board of Governors ni. Kemudian peranan Turki dan segala macam, dia memerlukan tempoh sampai 1 Disember. Bila saja usul ini sampai ke draft akhir dan dia nak dilaksanakan 1 Disember, maka PBB melahirkan rasa kurang senang apa yang akan berlaku antara November yang sedang ada sampai Disember, di mana sekiranya draft ini hanya dilaksanakan pada 1 Januari, kesan besar yang akan dialami oleh rakyat Palestin adalah tempoh baki bulanan untuk November dan baki bulanan untuk Disember, di mana kesan yang paling utama diperlukan adalah makanan. Dan kemudian kebetulan November dan Disember Gaza akan memasuki musim hujan dan musim sejuk, menjadikan ada kebimbangan yang ditekan oleh PBB kepada Amerika Syarikat, dan akhirnya Amerika mengumumkan hari ini pintu sepadan dia akan jaga. Jadi kita tunggu keputusan hari ini apabila sidang media ataupun sebarang kenyataan bertulis dikeluarkan oleh White House mengatakan jumlah truk yang dibenarkan masuk. Kerana pengambil alihan Amerika ini, dia menyebut di atas tekanan dan juga nasihat agensi PBB, kerana Israel mengamalkan konsep mengunci pintu sepadan. Kunci ni maksudnya membenarkan hanya sedikit kenderaan truk bantuan masuk. Jadi kita harap dalam satu hari 24 ke 48 jam bila saya stream dengan tuan-tuan, kita akan dapat lihat angka dia, iaitu sama ada Amerika mengatakan dinaikkan 300 hinggalah jumlah penuh baki daripada mayat tawanan Israel yang belum dipulangkan oleh Palestin diserahkan sepenuhnya, kerana masih ada lagi 5 mayat yang belum dipulangkan, dan Palestin berusaha untuk memulangkannya bagi melengkapkan fasa 1 perjanjian, iaitu Israel berundur daripada garisan kuning dan Palestin menyerahkan penuh. Oleh kerana Palestin masih lagi tak dapat menyerahkan baki kerana 5 mayat ini masih dicari di bawah timbunan bangunan dan di kawasan-kawasan yang rumit untuk dicapai dan diakses. Kerana satu kemungkinan besar mayat ini ditanam di terowong ataupun di terowong yang berdekatan dengan padang pasir, yang mana akses kepada bangunan kawasan yang agak rumit, atau di bawah timbunan bangunan yang telah runtuh akibat pengoboman. Atau mereka yang berkhidmat dengan Hamas yang menjaga mayat-mayat ini ketika ditanam telah pun syahid ketika serangan dilakukan. Jadi oleh kerana beberapa progres dan beberapa beban yang ada ini menjadikan 5 mayat belum dapat diserahkan walaupun perjanjian dah capai 1 bulan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya update tuan-tuan tentang kita, harapan kita, doa kita supaya apabila usul ini dibentangkan, satu, kita yakin dia akan ada negara yang akan membetonya, kerana Amerika bentang sendiri ini kali pertama selepas 48 kali dalam sejarah usul dibawa ke UNSC untuk merugikan Israel, Amerika veto. Tapi ini kali pertama Amerika yang akan table sendiri, dan kita fikir kata usul dan penyelesaiannya akan dibuat cepat, kerana Trump mesti menyelesaikan semuanya sebelum kehadiran lawatan Putera Muhammad bin Salman ke Washington pada 18 bulan November 2025, kerana sekiranya Amerika tak menyelesaikan 2 jaminan yang diberi kepada Arab Saudi ketika dia menuntut pelaburan daripada negara-negara Arab, iaitu memansuhkan semua bentuk sekatan ke atas Syria dan menyelesaikan isu Gaza. Berarti Trump berada dalam keadaan akan cuba memberikan segala yang terbaik bagi membolehkan rundingan ini memenuhi jaminan dia kepada Arab Saudi dalam lawatan dia ke Arab Saudi pada tahun lepas, dan Arab Saudi mengenakan syarat untuk membolehkan negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, Qatar dan UAE yang telah pun mengumumkan pelaburan ke atas Amerika dalam bidang pelbagai teknologi termasuk AI. Syarat utama adalah kedua-dua perkara mesti diselesaikan, iaitu isu Syria dan isu Gaza. Amerika telah menyelesaikan isu Syria dengan satu adalah menarik sekatan ke atas Syria dan kemudian membentangkan sendiri usul di United Nations Security Council untuk membebaskan nama Ahmad Al-Sharaa dan seorang menteri kabinet daripada pengganah dan mengabsahkan semua hubungan dagang dengan Syria adalah sah, kerana UNSC telah mengeluarkan resolusi Syria bukan lagi negara yang berada dalam senarai sekatan. Jadi saya update tuan-tuan, bagi mereka yang lambat masuk, tak apalah, tunggu hari lain yang saya update pantas dan cepat untuk membolehkan tuan-tuan faham perkembangan terkini mengenai road to United Nations Security Council resolution, ke jalan menuju pada hari resolusi untuk Gaza. Itu yang saya fikir padat ringkas yang saya boleh bentangkan pada tuan-tuan untuk hari ini. Dan saya harap tuan-tuan ambil maklum lah, kata itulah perkembangan yang ada di Gaza sekarang, di mana Gaza telah buka sekolah, sekolah kanak-kanak telah kembali ke sekolah walaupun dalam keadaan yang sangat daif, kerana setakat ini
truk bantuan yang masuk hanya mengutamakan dua perkara je, makanan dan perubatan. Jadi tiada truk yang membawa kemah dan tiada truk yang membawa keperluan pembangunan semula. Berarti kanak-kanak belajar di bangunan-bangunan yang tertinggal. Untuk pengetahuan tuan-tuan, 91% daripada fasiliti tempat tinggal dan fasiliti pendidikan, kesihatan yang ada di Gaza telah musnah dalam perang 740 hari sebelum ceasefire dilaksanakan. Saya fikir tak akan ada semua yang terbaik untuk Gaza. Tak akan ada semua yang terbaik untuk Gaza, tetapi apa yang ditawarkan dan juga dengan peralihan geopolitik yang ada sekarang, Gaza mendapat apa yang baik untuk mereka berbanding yang sangat buruk ketika perang berlaku. Dan direction perubahan keadaan rundingan ni berubah dengan begitu tepat, dengan begitu cepat apabila kita melihat satu adalah Syria yang kita tak jangka akan mendapat jaminan Amerika untuk dibebaskan daripada negara pengganas dan juga ditarik sekatan ke atas dia, dan kita harap polisi yang sama yang Amerika gunakan untuk memenuhi perjanjian Gaza, dan ini membolehkan harga yang akan dibayar memang mahal lah tuan-tuan, kerana negara-negara Arab telah pun membuat perjanjian dengan Amerika Syarikat. Penyelesaian Gaza akan dibayar dengan pelaburan yang telah diumumkan oleh negara-negara seperti Saudi, Qatar dan UAE ketika lawatan Trump. Dan Trump pun mesti memenuhi penyelesaian Gaza untuk membolehkan aliran tunai pelaburan ini bermula daripada negara-negara yang dia lawat dan telah pun bersetuju mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat. Itu yang saya update tuan-tuan lah. Okey, kalau saya ada kat sini, saya tak pergi Sudan lah tuan-tuan. Tuan-tuan tanya, kadang-kadang itu yang saya rimas bila saya stream ni. Saya mendapatkan komen-komen yang menunjukkan standard kefahaman yang sangat rendah. Kalau tuan-tuan nak tanya sesuatu tentang Sudan, tanya dalam bentuk yang menampakkan generic mental tuan-tuan ada. Takkah ada misi bantuan yang akan dihantar ke Sudan? Kalau tanya tuan-tuan tak pergi ke Sudan ke? Tuan-tuan menganggap Sudan tu seperti sebuah pawagam untuk pergi dan menonton wayang dan beli tiket. Okey, jadi kena faham. Tak ada orang yang akan masuk ke Sudan kerana Sudan sedang melalui peperangan yang tiada lagi jalan di mana misi bantuan kemanusiaan dan kebebasan orang nak masuk. Sudan, dan kalau saya ada di sini dengan latar belakang buku saya, bukan di Sudan lah, sebab Ziyad Restream tak ada studio di Sudan, sama ada di Darfur ataupun di Khartoum, kita tak ada studio. Saya tak boleh jawab tentang Nigeria tuan-tuan, sebab kalau ikut keadaan utama kita fokus Palestin, kita fokus Gaza. Nanti saya start jawab Nigeria, kita akan jadi runcit-runcit. Tuan-tuan akan tanya pula apa yang sedang berlaku di Uyghur. Tuan-tuan akan tanya pula tentang Rusia dan Ukraine. Nanti tuan-tuan akan tanya lagi dekat saya pula apa yang berlaku di Burkina Faso. Jadi kita tumpu je pada Palestin dan Sudan kerana ini adalah kes utama yang ada sekarang. Jadi kalau kita jawab runcit-runcit, nanti tuan-tuan pun akan dapat barangan runcit je. Okey? Sesi kita yang awal biasanya adalah sesi untuk update mengenai Gaza dan Sudan. Saya dah update dah tentang Gaza. Jadi bagi mereka yang dah follow tentang Sudan, saya tak boleh cerita A to Z lah Sudan, sebab basic Sudan ni kita dah buat, dan video dia dah ada di YouTube saya. Jadi yang kita nak pergi pada detail Sudan, kalau tuan-tuan rasa currently tak ada, selepas saja serangan yang mereka lancarkan dengan mengebom Gaza City, sampailah ke Khan Yunis, yang mana 101 orang syahid dalam tempoh ceasefire ni. Tiada lagi serangan dibuat. Itu pengeboman yang dibuat ketika Trump dalam perjalanan mengadakan lawatan ke Eropah dan nak datang ke Malaysia tempoh hari. Selepas tu tiada lagi serangan semalam, kecuali pada hari Jumaat lalu. Mereka meminta izin, Israel meminta izin daripada Amerika Syarikat untuk menyerang 200 anggota Hamas yang mereka kesat masih lagi berada dalam terowong yang mereka kata dari peluncuran terowong ni panjang dia daripada Gaza City pergi ke Deir al-Balah, Gaza Tengah, dan juga sampai ke Khan Yunis. Tapi Amerika tak membenarkan serangan ini dengan menawarkan satu perkara yang sangat mengejutkan. Kata Amerika, mereka telah berunding dengan Mesir, di mana Mesir akan menghubungi Hamas dan 200 tentera Hamas yang berada. Kenapa dia orang nak bom ni adalah kerana garis ni. Berarti tentera Hamas yang disebut ni berada dalam garis yang ini garis kuning ni. Garis di luar daripada garis perjanjian. Ini garis kuning yang berada dalam perjanjian. Pasal 1. Masuk fasa 2 nanti saya akan berundur lagi. Kita jangka saya akan berundur penuh lah apabila United Nations Security Council mengeluluskan usul Israel kena keluar penuh daripada tanah Palestin 365 km persegi. Cuma saya jelaskan kata pada hari Jumaat Israel ada meminta kebenaran Amerika Syarikat. Netanyahu dan juga Israel Khan, Menteri Pertahanan, minta kebenaran Amerika Syarikat nak bom terowong ni. Tapi Amerika Syarikat bagi tahu
semua pejuang Hamas yang berada walaupun dalam bukan kawasan ceasefire tak boleh diserang. Malah Amerika telah meminta Mesir untuk berunding dengan 200 pejuang Hamas yang didakwa oleh Israel berada dalam terowong ni untuk proses. Satu adalah penyerahan semula senjata dan kemudian diberi pengamanan penuh untuk kembali hidup dengan masyarakat awam. Itu yang menjadikan serangan yang Israel cadangkan pada hari Jumaat lepas dibatalkan kerana Amerika tidak membenarkannya. Saya fikir dalam proses-proses akhir sebelum usul di bawah United Nations Security Council dan juga dalam minit-minit akhir sebelum Arab Saudi datang dan mengadakan sebelum Putera Muhammad bin Salman berada di Washington untuk berunding dengan Amerika, apa yang diperlukan oleh Amerika adalah jaminan. Jaminan bahawa Gaza benar-benar berada menuju pada jalan penyelesaian. Jadi sebarang bentuk percobaan, serangan dan pembunuhan oleh Israel akan menjejaskan komitmen dan merugikan Trump dalam lawatan yang dia mengharapkan sesuatu yang besar daripada Arab Saudi. Di atas langkah-langkah yang dia telah mainkan untuk memenuhi dua permintaan Arab Saudi sekiranya mahukan pelaburan daripada negara-negara Arab. Di mana satu dia dah penuhkan 100% iaitu komitmen ke atas Syria. Dan yang belum penuh 100% adalah komitmen ke atas menamatkan perang Gaza dan memberikan ruang pada pembangunan semula Gaza. Itu saja dua perkara yang saya fikir kata Trump akan berusaha memenuhinya. Kerana kalau sesuatu berlaku sebelum 18 November, ada kemungkinan satu, Muhammad bin Salman akan membatalkan lawatan. Yang kedua, bahawa segala bentuk perjanjian yang telah mereka capai dalam tempoh yang 6 bulan ketika Trump lawat ke Asia Barat untuk mendapatkan pelaburan itu tak berjalan kerana kata dua daripada negara Arab, semua dokumen perjanjian ini mestilah hanyalah akan dilaksanakan kalau Syria, isu Syria dan juga isu Gaza diselesaikan. Itu yang saya update tuan-tuan. Berarti tiada serangan baru yang dilaksanakan. Ada hanya 140 orang mati dalam tempoh 30 hari ceasefire. Semalam ada tembakan artileri. Kemarin hari Sabtu ada tembakan artileri. Tapi tembakan amaran kepada penduduk Gaza untuk tak keluar pada garisan kuning. Garisan kuning telah ditanda dengan batu. Sekarang ni setiap 30 meter mereka dah letak batu cat kuning, di mana rakyat Gaza tahu kawasan persempadanan yang dibentuk dalam perjanjian. Kerana rakyat awam di sana tak boleh merujuk pada garisan, maka garisan itu telah dibina oleh pihak Israel untuk mengatakan ini saja setakat ni. Tapi kita harap bila usul UNSC dilaksanakan, Israel akan tak perlu lagi balik pada fasa 2, iaitu undur lagi. Dia kena undur penuh keluar. Jadi kita harapkan sidang di United Nations Security Council segera diadakan dengan jangkaan adalah pada Rabu ni, iaitu Khamis pagi, 3 pagi waktu Malaysia. Kita akan tunggu, kita akan voting. Kalau voting tu berjalan, saya akan turun laporkan pada tuan-tuan secepat mungkin pada hari Khamis pukul 5 petang. Sesuai dengan stream saya adalah 5 petang dan juga 9 malam. Ada soalan apa-apa tak? Kita rasa Gaza saya update fast, dah capai, dah ni, kalau dah cepat. Siapa yang rasa tak faham, ekor kepala pergi ke YouTube saya. Ada kat YouTube saya tu ada Gaza dan Sudan. 2 video terakhir yang saya turunkan, tuan-tuan akan faham apa yang saya sedang bahaskan. Kadang tiap-tiap hari kita dapat trafik baru, kita nak cerita balik 5 perkara, dapat trafik baru, kita nak cerita balik 5 perkara. Dia akan menjadikan orang-orang yang dah lama masuk akan rasa bosan kerana dia jadi repeated every day. Jadi semua video rujukan, saya selalu kata, rujuk di mana daripada statement hari ni, rujuklah di ni. Okey. Saya tak ambil perkembangan Rusia dan Ukraine kerana kita tumpu kepada Gaza dan Sudan. Saya cerita Rusia dan Ukraine, saya dah sebut tadi tuan-tuan. Macam ni tuan-tuan masuk dengarlah apa yang saya bentangkan. Takkanlah satu hari saya nak review sampai 10 krisis dunia. Matilah saya. Saya pun bukanlah boleh tahu semua benda dan saya tumpu semua benda. Saya hanya tumpu 2 je sekarang. Kepada Gaza yang dah 2 tahun lebih saya dengan tuan-tuan setiap hari kita stream pasal Gaza. Dan saya tumpukan juga pada Sudan. Yang sejak 2 minggu lalu kita bagi fokus pada Sudan. Sedangkan Sudan ni kita dah cover dulu. Waktu Sudan ni, Sudan konflik dia dah 30 bulan. Dia bermula 6 bulan lebih awal sebelum berlaku konflik Gaza. Di mana perang saudara di Sudan ni bermula pada April 2023. Lori bantuan saya dah jawab dah tadi. Awal tujuan kita panggil stream hari ni adalah tentang lori bantuan. Saya tak larat nak repeat lah. Tujuan stream hari ni adalah tentang krisis lori bantuan. Di mana tadi saya dah jawab bahawa Amerika telah mengumumkan jumlah truk lori bantuan yang akan masuk ke Gaza kini tidak lagi dikuasai oleh Israel. Keputusan untuk berapa jumlah truk yang masuk secara harian akan Amerika putuskan. Kenapa? Kerana apabila UNSC bersidang,
Usul tu hanya akan dilaksanakan pada 1 Januari 2026. Jadi PBB mendesak Amerika dengan mengatakan resolusi United Nations Security Council, sebab dia membabitkan menghantar tentera pengaman yang dipanggil sebagai ISL, International Stabilization ISF, International Stabilization Force, maka masa proses untuk membolehkan pembentukan kerajaan Palestin, maka masa. Kemudian proses untuk kawalan sempadan yang akan dipindah kepada Persatuan Eropah ambil masa. Jadi hari ini untuk tempoh menjelang sampai ke penguatkuasaan resolusi UNSC, Amerika mengatakan bahawa Israel tidak lagi berhak menentukan jumlah terak di pintu sepadan. Kerana laporan daripada United Nations, mereka protes pada Amerika Syarikat. Israel mengekang dan menghalang banyak terak bantuan. Jadi Amerika kata dia ambil terak bantuan dan dia akan buka kunci. Istilah buka kunci tu kita akan lihat. Sama ada kuncian tu dibuka kepada maksimum 600 terak dimedalkan masuk sehari, atau angkanya dipertingkatkan daripada jumlah kurang 100 terak yang Israel laksanakan sekarang. Jadi lori bantuan masuk setiap hari, cuma pada angka yang sangat rendah, tidak mematuhi, dia tak kata patuh. Jadi ramai pada kita tak faham, kata perjanjian pasal 1 ni, dia mesti selesai dengan Israel berundur pada garis 53, yang dibebaskan sepertiga daripada Gaza. Dekat separuh daripada Gaza. Kemudian mestilah dibebaskan semua tahanan hidup 20 orang dan penyerahan mayat dia 28 yang ada dalam Hamas. Tapi dalam tempoh 6 hari perjanjian tu, Hamas tak dapat penuhi kerana mayat ni susah nak dapat. Maka masuk 30 hari. Maka Israel menggunakan, dia tak akan penuhi syarat terak tu adalah kerana dia belum dapat penuh. Mayat dia baru dapat 23 kurang 5. Maka Amerika interfere. Dengan mengatakan walaupun syarat ni tak dipenuhi, tapi mulai sekarang kuasa untuk membenarkan berapa terak yang masuk daripada sempadan Rafah, sempadan Sinai menuju Rafah diputuskan oleh Amerika. Kita tunggu keputusan malam ni. Bila Amerika dah buat statement, nanti akan ada statement susulan. Biasanya United Nations akan keluarkan statement dengan mengatakan bahawa mereka bersedia untuk bawa 300 terak, 400 terak. Jadi pada statement ni kita tahulah jumlah terak yang akan tingkatkan. Kerana Amerika hanya mengeluarkan kenyataan semalam, mereka mengambil alih hak untuk membenarkan berapa terak United Nations masuk ke Gaza, tidak lagi Israel. Dan keputusan ini dibuat berdasarkan tekanan daripada agensi PBB, berarti World Food Program bising, kerana terak ni tak cukup untuk bantuan. Pertubuhan Kesihatan berkomplain kerana terak ni tak cukup untuk membawa masuk barangan keperluan. Dan sekarang kerana kalau usul ni diluluskan minggu ni pun, proses untuk menyediakan pasukan ISF membabitkan 6 negara nak hantar pasukan pengaman. Proses untuk Eropah masuk pula untuk menguasai bahagian pasukan pengaman yang akan mentadbir, yang akan memantau daripada dalam Israel. Proses pengambilalihan penyerahan sempadan. Mesir kawal sempadan dia, tapi penyerahan bagi sempadan Rafah akan ditadbir oleh Kesatuan Eropah. Makan masa, teknikal dia sangat panjang, rumit. Maka itulah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Kerana proses penyediaan bagi penguatkuasaan USNC ni, United Nations Security Council ni, PBB kata dia tak boleh tanggung masalah tu. Itu Amerika kena tanggung. Itu masalah politik yang Amerika nak selesaikan. Dia nak selesaikan masalah kemanusiaan. Jadi kata dia kalau nak tunggu sampai 1 Januari, apa jadi pada rakyat Gaza bermula daripada 11 hari bulan. Hari ni 11 Nah, 11 hari bulan ni sampai 30 Disember. Jadi Amerika interfere. Dia kata antara 11 hingga 30 Disember, hak dia untuk menentukan berapa jumlah terak. Saya tak fikir kata akan dapat 600 jumlah terak. Tapi pastilah kita harap dia mencapai 200 ke 300 jumlah terak. Itu separuh daripada proses selagi 5 mayat yang ada di bawah, 5 mayat yang dituntut oleh Israel kepada Hamas belum dapat dipulangkan sepenuhnya. Okay, hari ni 10 hari bulan. Hari ni 10, sorry hari ni 10 hari bulan. Itu dia saya nak bagi tahu pada tuan-tuan update teknikal. Sebab kita ada sedikit update teknikal ialah berita baik dia adalah Amerika sekali lagi masuk campur dengan menjelaskan kepada PBB bahawa mereka akan membantu. Dengan hak dan juga keputusan berapa terak masuk sehari tak lagi diputuskan oleh Israel, diputuskan oleh Amerika. Kan cerita kemarin tentang consumer behavior. Semalam saya tahu, saya tiap kali saya stream tuan-tuan. Tentang consumer behavior, kesan daripada pilihan raya New York. Bagaimana kita nak memahami dunia yang sedang berubah. Dan kesan daripada kenapa Amerika menjadi negara kredit. Hari ini Amerika terpaksa jual banyaklah. Jual ni maksudnya terpaksa mendengar kata Arab, masuk dalam melepaskan sokongan kata Israel dan mula memberi sokongan kepada Gaza. Dia bersangkut baut dengan apa yang dipanggil sebagai
credit country ataupun credit state, negara yang telah mempunyai kadar hutang yang tinggi dan memerlukan pelaburan baru. Sebab tu bila kita bagi tahu pada tuan-tuan akan rasa kenapa Amerika tiba-tiba begitu mesra Palestin? Kenapa Amerika yang dulunya sangat-sangat komited dengan Israel hari ini berubah haluan? Saya kata geopolitik ni harus juga difahami dengan geoekonomi. Dan kenapa negara-negara Arab sentiasa mendesak Amerika dalam hal-hal yang bersangkut dengan Palestin dan Gaza dengan menggunakan ugutan pelaburan. Iaitu kamu hanya akan dapat pelaburan kami sekiranya. Jadi apa yang berlaku di Amerika ni adalah trend yang dipanggil sebagai tekanan. Jadi semalam saya nak jawab, malam nanti saya akan ulas apa yang dipanggil sebagai consumer behavior yang mula dilaksanakan di British dalam bentuk pendidikan, dan kemudian bagaimana Amerika punya consumer behavior yang menjadikan negara tersebut negara kredit, yang akhirnya punca negara kredit itu lambakan hutang dan kurangnya modal lah, menjadikan Amerika hari ini mula menunjukkan titik lemah dia dengan tidak lagi mampu melindungi Israel sepenuhnya. Kenapa Israel tak bagi tentera Turki masuk? Kerana Turki mengumumkan dia menyenaraikan 37 orang, termasuk Benjamin Netanyahu, sebagai penjenayah perang genosid. Jadi Turki 3 hari lepas, saya tak pasti kenapa. Kita pun tak faham kenapa. Saya pun cakap dengan Arif, researcher saya, Arif Ahmad pun tak faham kenapa Turki bertegas ketika dia diberi ruang untuk memainkan peranan. Jadi bila Turki menarik titik tegang dengan menyatakan bahawa dia menyenaraikan 37 orang high profile Israel sebagai penjenayah perang yang akan ditangkap kalau masuk ke Turki, maka ini mengambil tindak balas, di mana tindak balas dikeluarkan oleh Israel. Dia tak nak pula Turki menjadi sebahagian daripada proses keamanan ni. Tapi Turki telah dinamakan, itu tak penting. Sekarang ni krisis, Turki adalah sebuah negara berdaulat, dia berhak untuk menyenaraikan siapa saja dalam senarai genosid. Israel dia ada keputusan dia sendiri. Jadi kalau kita nak jawab kenapa pun jadi panjang. Maksudnya saya jawab ni untuk tuan-tuan faham je lah. Tapi relevan dia adalah kita tunggu keputusan dalam resolusi UNSC. Kalau dalam resolusi UNSC, Turki diberi peranan, Israel kena ikut sebab ini adalah resolusi daripada Pertubuhan Masa-Masa Bersatu. Sekarang mereka ada pentikaman lidah. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, tak apa tuan-tuan baca bagus. Tapi kalau tuan-tuan nak upgrade tuan-tuan punya cara membaca apa yang dipanggil sebagai newsfeed. Ni fakta yang kita dapat. Tapi newsfeed ni penting atau tidak? Maka saya jelaskan, kita kena faham. Semua negara akan mengeluarkan kenyataan yang pelbagai ketika Israel berada dalam titik bawah. Semua orang akan bantai Israel. Tapi newsfeed yang tuan-tuan kena fokus sekarang ni adalah ceasefire kepada rundingan ceasefire nak pergi United Nations Security Council. Sebab pengetahuannya ada banyak jenis. Kalau kita ambil hanya tadi kan, tindak balas ni common. Turki adalah negara yang sentiasa nak menunjukkan dasar dia adalah yang paling lantang dalam menekan Israel. Negara-negara Arab yang lain pula mengambil langkah menjalankan hubungan diplomatik secara senyap. Jadi Turki menjalankan tekanan populis, terbuka dan tekan secara terbuka untuk menunjukkan negara Islam masih lagi ada suara marah kepada Israel apa yang dia lakukan ke atas Gaza. Manakala negara-negara yang ada kuasa perunding, Qatar, Saudi dan juga Mesir menjalankan silent deal kerana mereka ada kuasa untuk melobi keuntungan melalui diplomatik. Dia buatlah silent deal. Jadi kita kena faham. Berarti Turki memainkan tekanan ni untuk mengekalkan bahawa tempoh tekanan ke atas Israel tak berakhir. Ada saja negara yang akan mewakili negara Islam untuk menekan Israel. Manakala negara-negara yang dah ada di meja rundingan, Qatar, UAE, Mesir dan juga Arab Saudi sebagai man behind the scene, mereka terpaksa memainkan peranan hampir tidak mengatakan apa-apa. Sebab apa yang mereka katakan adalah dalam meja rundingan. Kerana mereka tak nak publikkan untuk menjadikan benda itu sebagai populis. Dia nak kekalkan di meja rundingan supaya tekanan dia dapat buat daripada di atas meja rundingan. Jadi kita orang awam ni kena faham. Sebab tu saya selalu stream dengan tuan-tuan untuk faham keadaan ni. Tak semua benda yang kita baca adalah benda yang kita nampak. Dan tak semua benda yang kita nampak itulah realiti dia. Berarti Turki terus menjalankan tugas dia. Kerana sebagai negara yang tak mahu Israel dilupakan daripada pertuduhan genosid yang telah pun dikenakan, yang telah dibawa oleh rakan kita daripada Afrika Selatan dalam mahkamah ICJ. Dia mainlah peranan dia. Jangan lupa, walaupun di tengah-tengah kita sedang mempercayai Israel untuk masuk dalam rundingan ni, dalam keadaan kita percaya Gaza akan mendapat nasib lebih baik apabila Amerika menjadi negara pembentang usul, jangan lupa Turki kata jangan lupa Israel ni negara genosid. Jadi keragaman dan kerencaman geopolitik ini berjalanlah bagi negara-negara yang meletakkan diri dalam titik peranan apa yang dia nak.
Turki tetap nak peranan dia sebagai orang yang lantang dan bersuara keras mewakili masyarakat negara Islam. Israel adalah genocide country. Zionis mesti bertanggungjawab dan mestilah bertanggungjawab di atas pembunuhan orang Palestin. Dia kekalkan role dia. Mesir kekalkan role dia sebab Mesir tak boleh memainkan peranan merenggangkan hubungan kerana pintu sempadan tu datang daripada Mesir. Dan dia berada dalam meja rundingan. Jadi orang-orang yang berunding ada negara memainkan kuasa diplomatik, iaitu melaksanakan kerja tanpa perlu menjelaskan kepada kita apa mereka buat, kerana mereka lebih faham apa yang terbaik untuk Gaza melalui meja rundingan. Manakala mereka yang menjadi suara pembela, dia akan terus menyatakanlah pembelaan kepada Gaza kerana dia tahu bahawa untuk memastikan Israel tak berada dalam zon selesa dan dunia tak lupa bahawa Israel ini negara penjenayah, dia kena sentiasa bersuara. Jadi inilah tugas-tugas yang dimainkan oleh banyak negara. Tugas-tugas yang dimainkan dalam apa yang saudara ambil. Cuma sekarang saya tak fokus. Saya tengok statement Turki tu. Tapi saya lebih fokus pada tuan-tuan adalah pergi kepada titik yang lebih penting. Iaitu titik yang kita nak tunggu bahawa pada minggu ni kalau ceasefire dilaksanakan, kita nak, kalau usul ini diluluskan, kita nak dia cepat dilaksanakan. Inilah jalan keluar terbaik yang kita tunggu sekian lama. Dan inilah yang akan menjawab penghinaan-penghinaan ke atas bangsa Arab yang selama ni diselar oleh kawan-kawan kita. Semua orang maki Arab. Nanti bila ceasefire ni ada, saya boleh jawab. Wahai pemaki-pemaki Arab, di mana kamu? Ketika rundingan ini berjaya membentuk pembangunan semula Mesir. Pembangunan semula Gaza. Dan kemudian, di mana kamu? Maukah kamu muncul dan mengucapkan terima kasih di atas peranan yang telah dimainkan oleh Qatar, Mesir dan juga Turki? Maukah kamu berterima kasih di atas tekanan di mana wang pelaburan hanya akan diberikan oleh Arab Saudi, Qatar dan UAE sekiranya Amerika memenuhi perjanjian syarat, iaitu membebaskan Syria dan kemudian melaksanakan pelan pembangunan jangka panjang untuk Gaza. Berarti kita dah ada syak wasangka daripada Syiah. Apa saja yang Iran buat, kita nak kata peluru tu pun agama dia Syiah. Bila apa saja yang Hezbollah buat, perang tu pun juga adalah Syiah. Tak boleh sebab dia ada perbezaan dia dalam hujah ni. Tuan-tuan kena ambil hujah yang dia memahami kedudukan hujah tu. Berarti saya bukan penyokong Syiah. Saya pergi Iran, saya baik dan tuan-tuan pun selalu beritahu kata saya penyokong tegar kepada Hamas, penyokong tegar pada PLO dan penyokong tegar kepada Hezbollah. Berarti kerana perjuangan dia. Kerana inilah golongan yang berjuang untuk memerdekakan Palestin. Dua bagi tanah air dia sendiri, iaitu Fatah dan PLO. Satu adalah membantu. Kerana dia menganggap apa yang tanah air yang dibina oleh Israel adalah haram. Tanah itu milik orang Palestin walaupun itu tanah Palestin Sunni. Nanti kita datang dengan Syiah, dia nak Syiah kan. Iran kalau dia tolong Gaza besok, dia akan sebarkan Syiah dia. Kita baliklah cerita Imam 12, penghinaan ke atas para sahabat. Di tengah-tengah peristiwa yang berlaku adalah serangan peluru berpandu Iran jatuh di dalam Beersheba Israel. Masih lagi kita nak Syiahkan tindakan tu ketika orang-orang Israel membunuh orang-orang Sunni di Gaza. Kita tak boleh faham. Jadi itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Bagaimana pelebaran pengetahuan dan peningkatan kaedah perbincangan yang boleh membuka orientasi manusia pada titik cerah. Apabila dia tidak menggelapkan diri dia dengan pandangan yang ada syak dan wasangka. Kerana aku seorang Sunni, apa saja yang Syiah buat, aku kena bersyak wasangka. Kerana aku ni Sunni, Iran ni Syiah, apa saja yang Syiah buat, aku kena ada sifat hasad dengki. Rumit jadi dia untuk menambahkan pengetahuan kerana kebijaksanaan telah ditutup oleh satu pandangan itikad yang sepatutnya mencerahkan lampu pemikiran. Itikad kita, siapa saja yang perang untuk membantu saudara kita di Gaza, kita sokonglah. Bukan kata-kata dia Syiah. Kalau dia datang pada apa pun, kerana saudara kita yang berada di Gaza, kita ni tak mampu bantu. Jadi barang siapa yang datang membantu saudara kita di Gaza, maka kita anggap telah membantu membebaskan saudara kita daripada musuh yang nyata, iaitu Israel Lanatullah. Oh tak? Bila sumut belayar, ada satu orang dia tegur saya tak akan pergi belayar kalau saya kena bekerjasama dengan golongan yang menyertai LBGT. Sumut ni bukan ajar saya untuk sokong LBGT. Pergi ke sumut ni semua orang dah ada pendirian dah. Tak kira daripada mana kamu datang, asas dia adalah membantu Gaza. Lepas tu dia bagi tahu pula. Bila saya bagi tahu kata banyak dalam sumut ni minum arak, aku tak akan menyokong satu orang yang pergi berjuang bersama orang minum arak. Dah. Dia kata saya pergi sumut ni salah pula. Kerana naik kapal bersama dengan orang Itali yang minum arak. Jadi, kita tak boleh nak letak kotak pemikiran kita di atas satu pandangan di mana pada ketika kita bersama orang tu, bukanlah kerana araknya.
Kita bersama dengan orang, katalah saya jelaskan pada tuan-tuan. Berlakulah satu kemalangan. Berlakulah satu kemalangan yang mana tuan-tuan nak pergi bantu ni adalah seorang Muslim. Lepas tu datanglah orang. Perempuan, dia perempuan. Dia tahu tak, saya nak pastikan yang Islam tolong dia. Kerana tuan-tuan meletakkan hukum pada titik kecemasan, mati orang tu. Oh, kamu tak boleh ni. Allah, dia ni pula turun dengan pakaian father. Sehari kalau dia turun, dia selamatkan perempuan ni berhutang budi pula, masuk pula Kristian. Yang datang tolong ni, dia macam Sami India. Nanti dia selamatkan keluarga ni dalam air, keluarga ni pula hutang budi pada dia, tukar masuk agama Hindu. Maka akhirnya mayat tu mati kerana tuan-tuan berada dalam keadaan syak dan orang sangka. Tak boleh mengutamakan yang mana dulu, selamatkan dulu. Tapi tuan-tuan berada dalam syak. Bengap, betul. Itu yang saya kata, saya nak bagi titik yang lebih mudah. Dalam soal kita kena faham makasih dia. Siapa yang faham makasih dia, berarti kita saya menyokong Iran dalam perang dia ke atas Israel. Tak ada kena-mengena perang tu. Dalam peluru berpandu tu tak ada tentang Imam 12. Dalam peluru berpandu tu tak ada istilah yang dia lancarkan dalam penghinaan kepada para sahabat. Dalam peluru berpandu tu ada satu saja. Meletakkan Israel dalam keadaan sukar ketika dia sedang membantai Gaza. Naif tak naif lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok filem ketika Hamka bercakap apa yang sedang berlaku pada tahun-tahun 50-an ketika dia kembali ke tanah kampung halaman dia. Ada tengok filem tenggelamnya kapal Van der Wijk ataupun di bawah lindungan Kaabah. Saya lupa. Yang mana kerana wanita tu jatuh dalam sungai dan kemudian lelaki tu terjun. Selamatkan wanita tu. Kemudian lelaki tu dihukum kerana menyentuh wanita yang bukan muhrim dia. Tu Buya Hamka cerita kisah benar tentang daifnya pada waktu tu nak memahami hukum. Maka lelaki tu dikenakan hukum halau keluar pada kampung. Kerana menyelamatkan seorang wanita di bawah lindungan Kaabah. Jadi peristiwa-peristiwa ni bukan baru. Hamka telah mencatatkan tentang keadaifan ni. Pada tahun-tahun di mana dia rasa dia tak boleh terima cara berfikiran orang-orang di kampung halaman dia. Marah betul Hamka. Kerana pemuda itu dihalau keluar. Dalam satu pertemuan yang ramai orang pula tu, ketua-ketua kampung ni panggil semua orang. Dan semua orang sepakat. Tindakan pemuda tu menyentuh wanita yang bukan muhrim dia ketika jatuh daripada sungai, angkat naik tu kenalah dikenakan hukum. Dan hukum dia dibuang keluar daripada kampung tu. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, takkanlah kita nak hidup lagi do'if pada fikirannya. Demikian, do'if ni ada banyak jenis. Do'if pada zaman tu itu. Do'if pada zaman ni hinggalah kita menganggap apa saja dalam bentuk kerana itu datang daripada Iran, maka dia adalah Syiah.